Baka, semalam kan aku ni konten kerja. Lepas tu aku tipu bos yang aku sakit perut. Weh, slow sikit. Kau punya announce ni macam nak suruh semua orang taman dengar. Alah, kita je. Bukan selalu pun dapat buat macam tu. Ali, kau tahu tak? Ada satu hadis ni yang semua umat akan diampunkan kecuali mereka yang mendedahkan dosa sendiri. Serius lah. Serius. Maksudnya, kalau Allah dah tutupkan aib kau, jangan kau pergi sebarkan. Macam kau ni, siap buat press conference lagi. Aduh, aku ingatkan lawak je. Rupanya bahaya juga tu. Lawak tu boleh, tapi jangan sampailah buka pekong di dada. Simpan, taubat, tidak. Tapi kan, kalau aku cerita yang aku makan 3 pinggan nasi lemak tu, kira dosa tak? Itu bukan masalah dosa. Itu masalah diet namanya. Okey, lepas ni aku jaga. Dosa simpan, taubat, diam-diam.